kursi majlis. Barisan hakim yang arif lagi bijaksana. Penjaga masa yang setia dengan jam randiknya. Guru-guru serta hadirin sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam ceria dari saya yang petah bercerita. Rugi kalau tak dengar cerita saya hari ini. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah rakyat yang cukup terkenal dan penuh pengajaran bertajuk Bawang Putih, Bawang Merah. Tersebutlah kisah di sebuah desa penuh liku dan duka lara. Si yatim piatu hidup merana, didera ibu dan kakak tirinya. Kundo, Kundo, tolong aku, Kundo. Sampai hati kau tolak aku ke dalam perigi, Kundo. Sampai hati kau, Kundo. Tolonglah aku, Kundo. Hahaha, padan muka kau. Baru puas hati aku. Kau tanya aku apa salah kau? Kau ingat selama ni aku sudi berkongsi kasih dengan kau. Biar perigi ini menjadi pusara kau selama-lamanya. Begitulah nasib ibu si Bawang Putih. Semenjak kematian ibu dan bapanya, Bawang Putih tinggal bersama ibu dan kakak tirinya. Kasihan Bawang Putih. Setiap hari dia dipaksa melakukan berbagai kerja rumah. Pada suatu malam, Bawang Putih bermimpi. Anakku, mak telah ditolak ke dalam perigi oleh ibu tirimu. Dengan kuasa Tuhan, mak telah menjadikan kaloi. Kau datanglah bermain dengan mak setiap hari. Bawalah makanan untuk mak. Jagalah dirimu nak, kau tinggallah baik-baik. Keesokan harinya, setelah menyiapkan kerja rumah, Bawang Putih bergegas pergi ke perigi itu. Tanpa disedari, air matanya membasahi pipi sambil mulutnya bersuara. Mak, mak, timbullah mak. Timbullah si ikan kaloi. Putih datang ni. Putih bawa nasi melukut dan saya geladi untuk mak. Wahai perigi, perigi, airnya biru. Tempat bermain, bermain, pari dan mambang. Mohon izinkan hamba merayu ibu. Izinkan hamba merayu ibu. Bagi penawar hatiku yang bimbang. Wahai bunda, ibu kandungku. Sebaik saja Bawang Putih menyanyi, ikan kaloi itu pun timbul. Bawang Putih pun memberikan itu makan dan pulang ke rumah. Perkara itu tidak diketahui oleh ibu dan kakak tirinya. Sehinggalah pada suatu hari, Bawang Merah mengekori Bawang Putih ke perigi. Dia pun berencana rancangan jahat dengan ibunya. Mak Kundo pergi ke perigi dan menangkap ikan kaloi.
Dimasaknya ikan kalu tersebut lalu diberi makan kepada bawang putih. Bawang putih berasa sedih apabila mengetahui dia telah memakan ibu kandung sendiri. Dia menanam sisa tulang ibunya jauh ke dalam hutan. Alangkah terkejutnya bawang putih apabila mendapati sebatang pohon beringin telah tumbuh di tempat dia menanam tulang itu. Dia mengantungkan buaian di dahan pohon. Ketika ada masa lapang, diam-diam dia bermain di situ. Laju, laju, buaiku laju. Pohon beringin, daunnya rindang, akar berjalur jejak ke bumi. Hatiku ingin hidup gemilang, nasib malang, suratan diri. Hidup aku tidak beribu. Akulah anak yatim piatu. Laju, laju, buaiku laju. Dengan berbuat demikian, dapatlah juga menghiburkan hatinya yang resah gelisah. Begitulah yang dilakukan setiap hari. Pada suatu hari, ada sekumpulan rombongan raja sedang berburu lalu kawasan itu. Mereka terdengar suara bawang putih menyanyi. Siapakah gerangan yang memiliki suara semedu itu? Ingin sekali beta melihat wajahnya. Titah Sultan sambil memandang ke arah datangnya suara nyanyian lunak dari hutan. Sultan dan para pengawal segera mengekori arah suara tersebut. Bawang putih yang sedang asyik menyanyi terkejut melihat kehadiran mereka. Lalu segera melarikan diri pulang ke rumah. Setibanya di rumah itu, Sultan bertitah lagi. Siapakah yang menyanyi di hutan tadi? Beta ingin mendengar sekali lagi. Tanpa berlengah, ibu tiri bawang putih menyuruh bawang merah menyanyi di buaian. Namun, suara bawang merah langsung tidak seindah yang didengar Sultan. Baginda mulai merasa kecewa dan murka kerana merasa dirinya diperdaya. Baginda segera mengarahkan para pengawal menggeledah rumah tersebut. Bawang putih setelah mencari, mereka menemui bawang putih sedang bersembunyi di dapur. Atas permintaan Sultan, bawang putih menyanyi sekali lagi. Suaranya merdu memukau hati baginda dan kecantikan wajahnya membuatkan baginda terpesona. Akhirnya, Sultan mengambil bawang putih sebagai permaisurinya. Bawang putih pun berpindah ke istana dan menjadi isteri kesayangan baginda. Walaupun hidup dalam kemewahan, bawang putih tetap berhati mulia. Dia tidak melupakan ibu dan kakak tirinya. Bahkan mengajak mereka tinggal bersamanya di istana. Demikianlah kawan-kawan, daripada kisah ini kita belajar bahawa kebaikan akan sentiasa dibalas dengan kebaikan, manakala dendam dan iri hati hanya membawa kehancuran. Ingatlah selalu, budi yang baik akan dikenang sampai bila-bila. Seteru itu, marilah kita terus menanam nilai murni dalam diri kita. Kerana setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan kembali kepada diri kita. Sekian, terima kasih.